Berapa kosong? Ada tak berapa kosong? 4-0. 4-0. Okey. Woi, Ya, hari ni kita pergi tengok bola di Stadium Kuala Lumpur yang antara Malaysia bertemu dengan Laos ini. Tiket yang kita dapat hari ni ya. Okey, jom kita tunggu member untuk dapatkan tiket di kedai mamak. Malam ni berapa kosong malam ni? Malam ni 2-0. 2-0. Pas sikit sangat. Setiap 20 lah. 2-0 tu balik sikit lah. Yang penting menit. Okay, apa-apa agak-agak siapa boleh menang? Malam ni tentulah Malaysia menang. Kurang-kurang 4-0 lah. Kurang-kurang 4-0 lah. Rasa macam nasib. Macam Pemain favorite apa? Ha? Pemain terbaik aku rasa malam ni Sumareh. Sumareh. Betul? Berapa kosong? Berapa kosong? 4-0. 4-0. Okey, cantik. Ramalan. Anak banyak-banyak. Rasa boleh 3-0. Malaysia 3 Laos 0. Realistik lah. Dengan performa yang Malaysia sekarang ni. Main kat home pula 3-0 boleh aku. Tapi kalau dapat lebih apa salahnya? Kalau nak lebih biar lebih betul-betul 6-0. So, puas hati nak tengok kat stadium. Tak boleh tengok live. Best. Kau boleh jangan buat live lah. Sebab kita rajin datang stadium. Kau boleh jangan buat live. Ya, kita mendapat tiket. Kita masuk ke dalam stadium. Kita ada tiket lebih, kita bagi kepada brother menjual mafla ni ya. Tiket lebih kita bagi lebih. Okay, dia pun happy. Jom beli mafla satu. Cantik. Jom boleh masuk stadium. Kita tengok antara pertemuan piala, bukan piala, piala lah, Mitsubishi, bukan Mitsubishi, yang Hyundai kali ni piala Hyundai AAF. Malaysia bertemu dengan Laos. Adakah kita akan mengkitai-kitai Laos ataupun kita yang diayam-ayamkan? Mari kita tengok perlawanan ni, tempat duduk yang macam VIP ni. Walaupun masuk lewat, tapi kedudukan yang sangat cantik di depan mata. Tak perlu tengok live di YouTube. Kita tengok di live depan mata saja. Tiket pun dapat. Apa lagi, mari kita bagi sokongan kepada pasukan Malaysia. Adakah kita tengok kelibat Faizal Halim dan juga Arif Aiman. Arif Aiman, dia orang tengah cedera. Kita tengok masukkan pemain baru yang tempatan kita import itu Sumareh dan juga Wan Kuching, import daripada US, sanggup bermain untuk Malaysia. Tengok persokongan padu daripada penonton, penyokong. Laos mendapat sepakan sudut. Peluang yang disia-siakan dapat diterjemahkan di atas padang untuk menjadi gol. Tengok rembatan percubaan daripada pasukan Malaysia. Adakah tidak menghasilkan gol, agak ke laut ya. Siapakah ini? Macam ni gaya ni 1-0 lah. Memang 1-0 lah ni. Itu pun kalau 1-0. Tak tahu lah Malaysia main apa ni. Malaysia Peluang punya banyak. Position ada, tapi ending tak ada kat depan. Kau bangau kat depan. Ya jelas seri ni kalau masuk 0-0 ni. Buat lawan percubaan tadi. Malaysia kena wake up. Kau tak baik tu. Takkan nak tunggu Laos skor gol nak gol. Takkan nak tunggu masuk tu. Bijak Sampai tunggu masuk. Ya, perlawanan dimulakan kembali ya. Agak lancar di situ rembatan passing mencari kawan dan bukan lawan. Tapi lah aku nak tengok bola tu. Dah lah duduk bawah sekali. Mari kita tengok bersama-sama ya. Apa yang dia orang buat di atas padang itu. Nampaknya bola mendapat pada pemain Malaysia. Agak kelang kabut di pintu Laos mencari gol yang kedua. Adakah mendapat gol yang kedua? Tidak. Lama kita pergi kencing, kita tandas ni terlampau jauh.
Oh, akhirnya kita sambung tengok bola sebab terlampau minum air lah. Okay, akhirnya gol yang kedua telah dijaringkan oleh pemain import. Naturalisasi gol yang kedua tak sempat tengok lah, tapi gol lah. Memang cantik umpanan yang telah dilakukan. Okey, jom kita tengok lagi. Betul ramai penonton datang. Okey, Laos membuat percumbaan, mencari lawan. Laos, akhirnya Laos ke laut. Hampir harimau dijinakkan dan Laos mendapat sepakan sudut mencari gol. Dikeluarkan oleh pemain Harimau Malaya. Begitu bersemangat sekali. Dia bermain di tuan rumah di Kuala Lumpur. Selalunya main di 1-0 belum, baru 1-0 lah. 1-0 tak apalah, ingatkan 2-0 tadi. Okay, kita bersambung kembali melihat kejohanan 4 tahun sekali ni macam World Cup baru habis tadi, Sepanyol menang. Okey. Gol. VAR check adakah itu gol yang disahkan. Bersambung kembali, rasanya gol itu gol, memang gol. Kalau tak gol tak tahulah nak cakap apa. Dia rancak mana bola dihantar. Gol yang telah disahkan 3-0. Mungkin dilakukan oleh Sumare atau tidak. Ada gol sendiri di situ tetapi dipasingkan oleh Sumare mencipta gol, walaupun tidak mencipta gol tetapi dia menyumbang ke arah gol. Kredit diberikan oleh Sumare, pemain yang lincah. Kehadiran 10,000 penonton menyaksikan di stadium Kuala Lumpur ini, bukan di rumah. Di rumah tak ada live. Kalau live pun tengok di YouTube. Sangat mengecewakan lah. Kali ini tidak ada live, yang tak dapat tengok di stadium, tak dapat live menonton lah. 10,000 saja penonton Malaysia kali ini, tidak memenuhkan ruang di stadium. Adakah boykot daripada Atlas Malaya? Ada gol, tapi kenapa muka sedih? Ini apa sudah jadi gol lah. Offside telah dilakukan oleh mereka. Pemain tamat 4-0 telah ditamatkan begitu jayanya. 4-0, 3 mata dibawa pulang untuk kedudukan di kumpulan B ini. Malaysia bertemu Laos. Ini Laos bungkus dikitai ayam-ayamkan di tempat sendiri. Kemudian sudah pun tamat pada kita pulang. Pemain di atas padang telah bersalaman merayakan kemenangan agak besar juga, 4-0. Wan Kuzung telah menjadikan gol juga dengan sepakan percuma. Tak sia-sia dimasukkan pemain gantian menjadikan gol. Itu dia, semua pemain Harimau Malaya sedang bertemu dengan peminat. Sehingga kita berjumpa lagi next game di antara Malaysia bertemu dengan Thailand dan juga Filipina. Jom mari kita balik. Bye bye.